supaya kau mungkin boleh lebih berjaya ke daripada sekarang ke? Walaupun agak mustahil lah, kan? Masa aku dekat kerja editing kan, aku dah pernah dapat offer cameraman dekat universiti yang dekat Wing tapi aku tolak. Kenapa tolak? Tak tahu kenapa. Macam jauh lah. Menyesal lah. Macam menyesal lah. So kalau boleh ulang balik nak pergi yang tu lah. Pergi yang tu lah. Mungkin perjalanan hidup akan berbeza lah sedikit. Mungkin lah. Tapi benda ni dah ditakdirkan. Kita menjalani je. So apa yang kita pilih ni pun semua daripada dia. So kita menjalani lah. Menjalani. Sampai ada satu kes tu aku pergi casting kan. Pergi casting dapat. Kalau aku teruskan memang aku jadi pelakon lah. Yang filem apa? Filem ke drama. Aku pergi casting. Lepas tu aku balik kampung. Lepas tu dia call aku. Cakap awak dapat lah job ni. Jadi watak ni kan. Tu bukan extra lah. Tu ada watak lah.